Kalau kita simpan 1 gram sebulan sejak kelahiran anak, pada umur 18 tahun, setiap anak akan memiliki 216 gram emas dengan nilainya sekitar RM16,000. Ianya cukup untuk kos pengajian universiti tempatan, swasta ataupun keluar negara tanpa perlukan pinjaman. Persoalannya sekarang ni, di mana nak beli dan simpan 1 gram 1 bulan tu? Cara yang terbaik untuk beli dan simpan emas 1 gram 1 bulan secara konsisten buat masa sekarang ni hanyalah di Public Gold melalui akaun emas Gap Public Gold. Gap ni bermaksud Gold Accumulation Program. Anak-anak boleh saja simpan emas melalui akaun emas Gap Junior. Boleh menabung emas ni serendah RM100 yang pertama. RM100 tu dah jadi grade emas yang berkutilina 999.9 mengikut harga semasa. Bila dah cukup grade emas yang kita simpan, boleh fizikalkan emas kita dan pegang sendiri. Ada banyak desain 1 gram yang pastinya anak-anak akan suka. Tak ada syarat menabung setiap bulan, boleh beli ataupun jual saja bila-bila masa. Bayi yang umur seminggu pun dah boleh buka akaun emas Gap Junior. Asalkan dah ada surat beranak ataupun IC, ibu bapa salah seorang akan jadi pemilik akaun bersama. Yang bestnya, kita sediakan support group bagi membimbing cara tingkatkan tabungan emas dengan cepat. Bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu. Nak belajar ilmu emas dan dengan simpanan emas ni boleh capai banyak matlamat kewangan kita dengan simpanan emas, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.